Pack nombor 10 ke ni? Okay guys, alright guys. Assalamualaikum. So dalam video ini, kalau kita nampak kita dah pun unpacking pack Heroes Unite. Tapi kita ada 9 pack sahaja. Dan dalam video ini, saya discover, saya menemui satu pack yang rare dan juga secret guys, di mana kita ada pack yang ke-10. Kita ada pack yang ke-10 guys. Kad di dalamnya dua saja kad yang berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so kita nak tahulah apa kad yang berbeza itu. Okey, jom kita tengok video ini sampai habis. Let's go. Alright guys, ini dia kita ada di tangan saya. Kita ada pack nombor ke-5 tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita nampak di sini, dia memang sangat berbeza. Di mananya satu pack adalah pack untuk AR, satu pack adalah pack yang biasa. So pack biasa ni dia menggunakan background berubah di baku, manakala pack AR menggunakan background Mecha Mato. Alright, so memang kita tak sabarlah nak buka. So itu dia. Kita tengok bahagian belakang. Alright, kita ada 1 star di situ. Yes, 1 star untuk AR, 2 star untuk SR. Alright, kita buka bahagian belakang ini. Kita ada Samurai. Okay, attack tambah 60. Okay, jika menang osong pertama. Alright, kad biasa. So, Ying. Jika pihak lawan menang osong pertama, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Efek kad lawan tidak berkesan sekiranya kad ini tewas semasa osong pertama. Wow, sangat panjang dia punya efek dia. Ini lagi bad dude. Panjang juga efeknya guys. Sekiranya pihak lawan menggunakan kad sokongan, tiru efek kad sokongan tersebut. Sekiranya tiada kad sokongan, maka tirulah efek di zon aktif pihak lawan. Alright, next kita ada ini dia, Mas Mawai. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Dan itu dia kad sokongan bubar di baku, buat baik dibalas kuku. Kedua-dua pemain ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan masing-masing. Attack kad pihak lawan akan berkurangan 20 untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. And now the arrival of the special card guys. Itu dia kita nantikan. Kad AR kita iaitu kad Mecha Mato, ladies and gentlemen. 140 100. Attack tambah 20 untuk setiap kad di tangan pihak lawan. Alright, so kita nak tahu apakah perbezaannya di antara kedua-dua pack ini. Okay, so kita tolak ke tepi dulu. Dan itu dia, kita ada 2 kad guys, 2 kad dan juga 2 art yang berbeza. Di mana itu dia kad Samurai. Samurai efek dia biasa, sama, grade dia sama, cuma dia punya perbezaan dia punya glitter je lah. Nampak dia macam downgrade lah untuk Samurai ni. So itu sajalah dia punya perbezaan. Dan perbezaan yang ketara di sini, di mana kad AR adalah kad C tuan-tuan dan puan-puan. Kad Amato ni efeknya sangat berbeza berbanding AR. So apa yang nak dimasukkan di sini, kad Amato ni dia boleh tukarkan dengan kad jenis Mecha Mato. Alright, so dia macam saling melengkapi antara satu sama lain lah kononnya. Alright guys, kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Di tangan saya ini, inilah dia kad yang berbeza. Nampak tu, kita ada Mecha Mato, Samurai, Amato dan juga Samurai alternative artnya lah. Kita nampak di situ. So basically dia bukanlah pack yang nombor ke-10, tapi dia adalah pack untuk pack alternative rare. Ini dia alternative rare AR guys. Alternative rare untuk pack nombor 5. So dia sangat rare lah, susah untuk dicari zaman sekarang ni lah. Ya, ramai scalper sekarang ni memang of course susah. So itu saja daripada saya di dalam video ini. Assalamualaikum. Bye bye.